pasal ganja. Oh, kenapa ganja Thailand benarkan? Kenapa tak tanya kenapa banyak negara tak benarkan? Dia tanya yang benar sebab nak sama dengan selera dia. Kalau macam tu kenapa tak tanya kenapa dekat Thailand boleh berkahwin jantan dengan jantan, betina dengan betina? Oh, kita tak boleh kira macam tu. Kita nak kira negara lain benarkan. Dia ada perkiraan dia, agama dia apa, dasar negara dia apa, kan? So tak boleh macam tu. Lepas tu nak jadikan itu alasan. Jadi banyak perkara yang tak boleh dibenarkan di negara-negara yang bukan Islam, kan? Perkahwinan sesama jenis ni di Amerika Syarikat dan di kebanyakan negara-negara Eropah, dia benarkan jantan kahwin dengan jantan, betina kahwin dengan betina. Sorry lah, kasar sikit. Ada ke Tuhan jadikan lelaki untuk perempuan, perempuan untuk lelaki, dia berkahwin sesama jenis? Begitu juga di New Zealand, Australia. Lepas tu nak ikut? Kita ada budaya kita sendiri, ada prinsip kita sendiri, agama kita, agama persekutuan, agama Islam. Kita kena ikut Islam lah.